Assalamualaikum semua. Hari ini saya ingin membentangkan satu topik menarik yang sering digunakan dalam dunia pendidikan, iaitu teknik main peranan. Teknik ini bukan sahaja menyeronokkan, tetapi berkesan dalam membantu pelajar memahami sesuatu konsep dengan lebih mendalam. Apa itu teknik main peranan? Teknik main peranan merujuk kepada satu kaedah pembelajaran yang melibatkan pelajar memainkan watak yang tertentu dalam situasi yang diberikan. Melalui kaedah ini, pelajar dapat menjiwai sesuatu peranan dan memahami sesuatu konsep secara lebih praktikal serta kreatif. Teknik ini merupakan satu lakonan spontan yang melibatkan sekumpulan murid tanpa menggunakan sebarang skrip, di mana murid diberi peranan dan bertindak sebagai watak-watak yang ditentukan dalam situasi yang disediakan. Proses ini biasanya dimulakan dengan pemikiran masalah yang sesuai. Masalah ini dikemukakan kepada murid dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui filem, televisyen, mendengar rakaman dan sebagainya. Melalui aktiviti ini, murid dapat mengukuhkan kemahiran bertutur dan melatih diri untuk berfikir secara spontan supaya dapat menyelesaikan masalah secara pantas dan terkawal. Prinsip-prinsip teknik main peranan. Main peranan merupakan satu teknik kaedah pembelajaran yang berkesan dalam membantu pelajar memahami situasi komunikasi secara praktikal. Untuk memastikan aktiviti teknik main peranan berjalan dengan lancar dan menyeronokkan, beberapa prinsip penting perlu diambil kira. Yang pertama, peranan dan taklimat latar, iaitu setiap aktiviti main peranan harus disusun dengan teliti, di mana senario yang dipilih, watak yang dimainkan serta taklimat yang diberikan perlu saling berkaitan. Ini bagi memastikan pelajar dapat memahami konteks situasi dengan lebih jelas dan memainkan peranan mereka dengan berkesan. Yang kedua, peranan yang jelas, iaitu setiap pelajar yang terlibat dalam main peranan perlu diberikan watak yang jelas supaya mereka dapat memahami tanggungjawab masing-masing. Arahan yang jelas akan membantu pelajar berlakon dengan lebih yakin dan menjadikan aktiviti lebih bermakna. Yang ketiga, masa persediaan yang cukup, iaitu peserta perlu diberikan masa yang mencukupi untuk memahami watak mereka, menghafal skrip jika perlu serta berbincang dengan rakan sepasukan. Jadi, persediaan yang rapi akan meningkatkan keberkesanan lakonan dan mengurangkan rasa gugup dalam kalangan pelajar. Tempoh masa yang sesuai, iaitu aktiviti main peranan sebaiknya dijalankan dalam tempoh antara 15 hingga 20 minit. Jangka masa ini cukup untuk memastikan aktiviti tidak terlalu singkat sehingga kurang berkesan atau terlalu panjang sehingga membosankan pelajar. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, teknik main peranan dapat dijalankan secara berkesan dan menyeronokkan, sekaligus meningkatkan kefahaman dan kemahiran komunikasi pelajar dalam pelbagai situasi. Terdapat beberapa jenis-jenis teknik main peranan. Yang pertama, memerihat, iaitu salah satu berkomunikasi dengan pelajar memerihalkan sesuatu masalah. Contoh situasi, seorang pelajar ingin meminta kebenaran daripada guru besar untuk mengadakan lawatan sambil belajar ke Muzium Negara. Yang kedua, demonstrasi, menunjukkan cara melakukan sesuatu tingkah laku atau perlakuan agar pelajar lain boleh mencontohi seperti cara bertutur dengan betul dalam situasi. Situasinya, guru menunjukkan cara bertutur dengan betul dalam situasi rasmi seperti berucap dalam majlis rasmi. Yang ketiga, iaitu latihan. Melatih pelajar untuk menguasai sesuatu kemahiran seperti kemahiran bertutur dalam situasi perbualan formal. Contohnya, pelajar berlatih mengadakan perbualan formal antara pelanggan dan pekerja di restoran. Yang keempat, cerminan, iaitu menunjukkan bagaimana sesuatu perlakuan itu dilihat oleh orang lain. Contohnya, pelajar menonton rakaman video mereka sendiri ketika melakukan persembahan syarahan dan menilai kelemahan serta kekuatan mereka. Dan yang kelima, kepekaan, iaitu mewujudkan kesedaran mengenai perasaan mereka terhadap sesuatu situasi ataupun orang lain. Contohnya, seorang pelajar berkongsi pengalaman tentang kesukaran yang dihadapi dalam pembelajaran dan rakan-rakannya mendengar serta memberi sokongan. Kelebihan teknik main peranan. Teknik main peranan mempunyai banyak kelebihan dalam proses pembelajaran. Antaranya ialah meningkatkan pemahaman dan daya ingatan, iaitu pelajar lebih mudah memahami suatu konsep kerana mereka mengalaminya secara langsung. Contohnya dalam subjek sejarah, pelajar boleh memainkan peranan sebagai Tunku Abdul Rahman dalam rundingan kemerdekaan. Yang kedua, meningkatkan keyakinan diri, iaitu dengan berlakon sebagai watak tertentu, pelajar menjadi lebih berani untuk bercakap di hadapan orang ramai. Contohnya, pelajar yang pemalu boleh berlatih untuk bercakap dengan lebih yakin dalam situasi perbahasan atau pembentangan projek.
Yang ketiga, dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Pelajar perlu berinteraksi dengan rakan dalam kumpulan yang membantu mereka meningkatkan kemahiran bertutur dan berunding. Contohnya, dalam subjek ekonomi, pelajar boleh memainkan peranan sebagai penjual dan pembeli dalam situasi rundingan harga. Yang keempat, mewujudkan pembelajaran yang menyeronokkan, iaitu teknik ini menjadikan sesi pembelajaran lebih hidup dan menarik. Contohnya, dalam pengajaran sastra, pelajar boleh melakonkan babak daripada novel atau drama yang dipelajari seperti watak dalam novel Pasir, Pantai Kasih atau Di Sebalik Dinara. Watak-watak sila bersedia. Tin akan mengetuk meja dan menjerit. Jangan pijak aku dan biarkan aku di sini. Lakukan aksi. Semua sampah kita semula meminta tolong sambil berlari anak. Tolong kutip kami, nanti alam sekitar kotor. Lakukan aksi. Kertas berterbangan dan berkata, jangan biarkan aku diterbangkan angin. Jangan biarkan aku diterbangkan angin. Kaca akan melakukan bunyi kling 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 dan menyebut, bahaya, kaca, tolong, gitar semula saya. Lakukan aksi. Semua sampah kita semula dihanyut air laut lalu menjerit. Tolong kami hanyut, kami sejuk, nanti penyu makan kami, tolong. Lakukan aksi. Semua sampah kita semula meminta tolong sambil berlari anak. Tolong kutip kami, nanti alam sekitar kotor. Lakukan aksi. Kertas dalam kedudukan cangkung dan berkata, jangan biarkan aku di lantai. Nanti orang tendang aku. Nanti orang tendang aku. Tolong. Tin akan melompat-lompat kecil di kawasan setempat sambil menyebut, aku ingin digitar semula. Aku ingin menjadi berguna semula. Kaca akan menjatuhkan diri dan menjerit. Tolong kutip saya. Jikalau tidak, orang akan terluka. Lakukan aksi. Semua sampah kita semula berjalan perlahan-lahan ke setiap tong kita semula masing-masing sambil berkata, terima kasih wahai manusia kerana mengutip kami dan masukkan kami ke dalam tong kita semula. Lakukan aksi. Semua sampah menjerit. Alam sekitar dah bersih. Yeay! Secara keseluruhannya, teknik main peranan adalah kaedah pengajaran yang berkesan kerana ia melibatkan interaksi, pemikiran kreatif dan pengalaman praktikal. Teknik ini bukan sahaja membantu pelajar memahami sesuatu konsep dengan lebih mendalam, tetapi juga mengembangkan pelbagai kemahiran insania seperti komunikasi, keyakinan dan kerja berpasukan. Sekian sahaja perbincangan saya mengenai teknik main peranan. Diharapkan perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua. Terima kasih.